Kalau kita pergi ke bidarispecialist.com ni, okay, dekat website yang pertama sekali ni ada list produk lah. Jadi saya nak bagi tahu, saya dah update berkenaan tentang maklumat berkenaan tentang Raja Gel. Okey, di sini Raja Gel di sini saya ada senaraikan beberapa masalah kenapa anda perlu gunakan Raja Gel adalah disebabkan beberapa perkara berikut. Okay. So dekat sini ada lebih kurang 12 lah. 12 yang setiap satu ni ada cerita dia masing-masing. Kalau kita tengok dekat gatal-gatal tahap yang masalah yang pertama ni berkenaan tentang gatal-gatal tahap awal yang berlaku pada waktu senja, anda boleh klik link biru ni. So dia ada penjelasan dekat sini dan kenapa anda boleh gunakan Raja Gel sebagai salah satu bahan yang diguna pakai untuk mengatasi masalah itu. Kemudian Raja Gel juga boleh digunakan untuk masalah saka dan juga sihir kritikal. Saya jelaskan juga di sini Raja Gel untuk masalah sihir, saka dan sihir dan juga saka yang kritikal lah. Dia salah satu bahan. Kemudian kerap mimpi bayi, saka keturunan bila masuk umur 40-an. Biasanya masalah saka ni apabila orang masuk 40, dia mulalah ada masalah. Yang keenam ialah mengatasi masalah pemisah keluarga. Ni ada cerita berkenaan tentang pesakit saya kongsikan dekat sini. Ketujuh, saka datang semula setelah dibuang. Kemudian bertembungnya sihir saka, sihir pemisah dan juga saka pemisah. Kemudian yang ke-9 ada cerita berkenaan ibu sanggup sihir anak dia sendiri sebab saka. Ini cerita ni banyak kali lah saya dengar. Dulu saya jarang dengar tapi sekarang dah banyak kali. Yang ke-10 kerap mimpi pocong dan juga badan gatal-gatal. Yang ke-11 pesakit jenis kebal dan selamba bila disyifa ataupun diruqyah boleh gunakan Raja Gel ni. Kemudian yang ke-12 kegatalan misbi hingga masalah luka. So di sini ada cara-cara dia lah penggunaan dia. Kalau anda jumpa video ni dekat YouTube, akan ada dekat sebelah kiri tu view produk, anda klik saja view produk tu, so anda terus pergi kepada Raja Gel inilah. Kalau anda dah faham semua, bolehlah anda buat pembelian. Dan kalau anda nak tanya, boleh tekan butang WhatsApp ni terus kepada saya. Kalau nak beli terus tekan buy. Okey, itu sahaja.